Konnichiwa minasan. Selamat datang ke satu sesi istimewa daripada Anime Division Stomach of Chaos. Kali ini video ini menampilkan review pendek tentang apa yang kita boleh expect untuk anime musim bunga 2026. Untuk video ini saya tidak akan menyentuh ke sequel. Video ini juga tidak akan menyentuh siri yang sudah diulas ringkas, iaitu Akane Banashi dan juga Tongari Boshi no Atelier. Jom kita tengok musim bunga tahun ini. Yomi no Tsugai atau Demons of the Shadow Realm. Ini merupakan sebuah anime oleh Bones Film, so should be something that likely to look good. Dia diadaptasi dari sebuah manga shonen. Yomi no Tsugai ini ditulis oleh Arakawa Hiromu, dan jika nama ini familiar, beliau adalah mangaka untuk Full Metal Alchemist. So, there you go. Cerita dia pasal apa? Dari sinopsis dia, it seems that di sebuah perkampungan ada sepasang kembar dilahirkan. Apabila dia orang dah membesar, si abang bernama Yuru diarahkan untuk menjadi pemburu binatang. Manakala adik perempuannya Asa dikurung di dalam sebuah kandang. Satu hari ada sekumpulan lelaki menyerang kampung itu mencari Yuru, dan sementara itu membunuh setiap orang dewasa di kampung tersebut. Di waktu Yuru cuba untuk melarikan Asa, dia juga berjumpa seseorang yang mengatakan dialah adik kembar sebenar kepada Yuru dan bukan perempuan yang dibunuh itu. Sebelum Yuru ditangkap oleh wanita yang klaim dia ni adalah adik dia sebenar, Yuru diselamatkan oleh seseorang yang bernama Dera. Tapi tak ada macam mana pun Dera dan Yuru ni kena perangkap. Sebab orang dah desperate sangat, Dera memberi Yuru sebuah gift lah. Ni boleh summon a pair of demons. So sounds like a heavy story lah dan worth checking out lah. Yomi no Tsugai ni boleh ditonton sejak 4 bulan April. So dia ada rating lah 8.04 kat MAL, dan cerita ni agak violent dan dapat gayanya. Siri ni 24 episod. Looking forward, man. Dan untuk seiyunya, Yuru dilakonsuarakan oleh Ono Kensho, Asa oleh Miyamoto Yume, berupa Azuma Himari, salah seorang karakter dalam Mato Seihei no Slave. Beliau juga Imari Yoko, penolong kepada Nagisa dalam Ruri no Huseki yang pakai spek tu. Dera dilakonsuarakan oleh Nakamura Yuichi, seiyu yang macam kira merata lah dia ada. I guess siapa yang paling famous, dia suarakan Gojo Satoru dalam Jujutsu Kaisen dan juga Hawks dalam My Hero Academia. So you know lah who he is. Nampak gaya opening theme dia adalah by Vondi Toki, dan ending theme dia adalah Toboyo oleh Yama. So ni nampak gaya macam interesting. So yep, I think I'll probably want to check it out. Okay, series terusnya, Marriage Toxin. Ini nampak menarik. Another one by Bones Film. Diadaptasi dari sebuah manga shonen nukilan Joe Miyake, manakala artwork by Yoda Mizuki. So it's one of those split manga authors. So nampak gaya je, cerita ni Croatia punya gang lah, assassin, Poison Masters. Mereka telah melakukan assassination for centuries. Dikala set assassin ni
satu keluarga assassin yang memang stand out sebagai satu di antara keluarga yang paling power lah. So dia punya heir, Hikaru Geru, hidup dia selama ni concentrate dekat the art of assassination lah. Tak ada main-main cinta, tak ada girlfriend, tak ada apa. Tapi to make sure that dia punya talian darah dia tak mati di situ saja, ketua keluarga dia memberitahu yang Hikaru punya sister dipaksa untuk berkahwin. Tapi di waktu itu Hikaru nampak gayanya terjumpa Kinosaki Mei yang sebenarnya seorang swindler perkahwinan yang also his current target. Tapi at the moment semua dia nak buat, dia nak protect adik dia nak make sure project keluarga dia untuk make sure dia orang ada heir. Hikaru tanya Mei, nak kahwin tak? Ni nampak gaya ada lawak juga ah. So looking forward to it. The genre although described as action, dia punya seiyu dia swindler ni, Kinosaki Mei ni, dilakon-suarakan oleh our Momo Wakayama Shion. Gero Hikaru pula dilakon-suara oleh Ishiya Haruki. Nampak gayanya Ishiya Haruki ni dia punya list dia panjang, tapi saya satu harap tak kenal. So another one in the list if you are interested in what possibly looks like a rom-com, because takkanlah aksi saja. Kita ni nampak gaya macam ada gaya dia lawak juga lah. So check out Maraji Tokushi. Now, since kita duk sebut pasal Seihantai, saya ingin menyentuh, thanks to Amber for pointing this out, siri yang bertajuk Gori no Joheki atau The Ramparts of Ice. Ini merupakan siri yang diadaptasi dari sebuah web manga hasil nukilan Asagawa Kocha. Dan siapakah Asagawa Kocha? Dia mangaka kepada Seihantai. So because actually kalau anda menonton satu episod Seihantai tu, nampak watak-watak daripada Gori no Joheki ni in the background. So talk about association of two separate stories. Siri ni dibikin oleh Studio Kai dan cerita dia apparently rom-com juga. Koyuki Hikawa, watak utama dia tak reti sangatlah deal dengan orang. Dia maintain macam barrier lah, dia tak macam bergaul dengan orang sangat. So bila dekat sekolah dia tak ada kawan dan selalu duduk seorang. Tapi satu hari dia bertemu dengan seorang bernama Amamiya Minato. Lama-lama dia orang jadi closer. So Koyuki ni mula berbuat kawan dengan Miki Minato tadi tu, and then seorang lagi bernama Yota. So diorang berempat ni agak complicated relationship diorang, dan ini merupakan background lah untuk jalan cerita ni. Amber cakap dia dah tengok dah. Dia kata cerita ni tak masuk air macam Seihantai. Cerita dia serius sikit. So looking forward to this. To check this out. So cerita ni dilakon suarakan oleh Nagase Anna sebagai Hikawa Koyuki. And Nagase Anna ni anda mungkin ingat dia daripada siri anime Zenshu sebagai Hiroshi Natsuko, dan juga Azuma Naoki dalam Takopi. Dia mamat yang pakai spek tu. Obviously as a boy they would use a woman seiyu. Okay, so kita tengok satu lagi siri yang diadaptasi dari sebuah light novel oleh Studio Wit, Agents of the Four Seasons, Dance of Spring, Shunkashu to Daikosha Harunomai. Dalam dunia ni ada winter atau musim sejuk saja. Tapi pasal keadaan winter yang sejuk, musim bunga diciptakan supaya cinta berputik. So, what? Gilanya poetik. Tapi lepas tu dunia inginkan lebih daripada winter dan spring. So lepas tu musim panas dan musim luruh pun diwujudkan. Musim-musim ini dibawa oleh the agents of the four seasons. So untuk musim bunga ni, agent dia bernama Hinagike. Dan Hinagike dah disappear. Dia dah hilang daripada dunia ni 10 tahun yang lampau. Ini bermakna dunia tinggal dengan 3 saja musim. Dingin, panas, luruh. Setelah sekian lama, dia kembali ke dunia untuk cuba mengembalikan kitaran musim seperti sedia kala. Dan untuk melakukan demikian,
dia akan bercinta dengan ejen musim dingin. So ini macam ni jiwang bermetafora gila punya cerita ni kot. So as it says, genre dia drama, fantasy, romance. So jika anda suka jiwang karat seperti ini, probably this is one for you to look at. Dia punya Mel rating dia 7.8. Episod pertama dia dah bermula sejak 29 bulan Mei baru ni. Okey, tajuk ni saya akan sebut pasal walaupun saya dah ada bubuh macam sedutan pendek dalam video saya sebelum ni, tapi inilah Rooster Fighter atau Niwaturi Fighter yang menceritakan seekor ayam jantan bernama KG disuarakan oleh All Might atau Miyake Kenta. Meme cerita ni semua kurang ajar ya. Ada kena-mengena dengan yalah ayam jantan tu tahu lah dia buat apa kan. Anyway, dia suka merantau. Pasal dia bukan just an ordinary rooster. Saya akan menggunakan perkataan rooster dan bukan the other word. Pasal dia actually terror gila. Dia adalah pelindung manusia yang paling power sekali. So dia punya musuh dia monster yang lebih tinggi dari bangunan pada belah-belah. Cerita ni Niwaturi Fighter ni basically it's a web manga nukilan Sakura Tanishu dan genre dia aksi komedi. Well, what do you expect? Tapi nampak gayanya dia punya score dia just short of 7, 6.92. Mungkin it's not as good as it's supposed to be. Tak tahu lah, a bit disappointing. Tapi aku tengok trailer dia nampak macam okay je. And they're faithful to the artwork of the actual web manga. Studio dia Sanzigen. And then one other character yang saya notice adalah seekor ayam betina bernama Elizabeth. Dan seiyuu dia adalah Honda Mariko, which is the voice of Yuko dalam Nichijou. Anyway, I think I'm still going to give it a watch. Been busy this week so I haven't watched it yet. Looking forward to see this. I think you guys should check it out. And hopefully it'll get a better score by the later episode aku. Now, Nippon Sangoku atau The Three Nations of the Crimson Sun. This looks interesting as a concept. Score 8.36. Dia punya sinopsis mengatakan Jepun mengalami keruntuhan akibat perang nuklear, kejadian alam dan juga rasuah yang menular menyebabkan sebuah revolusi berlaku di negara itu. Dan Jepun sudah di bawah 3 kuasa yang digelar Three Kingdoms. So by this time diplomasi dah tak ada dah. Memang gaduh lah kalau nak power. So each territory ada kekuatan ketenteraan dia sendiri. Dan setiap faction ini berusaha untuk control the entire country. So kita ni I think dia berpusat pada seorang pegawai rendah bernama Misumi Aoteru. Sekali lagi dia dilakon-suarakan oleh Kensho Ono. Dia tak datang daripada keluarga bangsawan, tapi dia ada cita-cita yang tinggi nak hentikan pergaduhan antara 3 faction ni, and dia nak unite the nation kembali. So that's quite interesting to see. Dalam trailer ni adalah clue macam mana gaya each of the 3 warring faction. Tapi in a way bagus juga, tak nak spoil sifat untuk tiap-tiap faction tu. Saya tak tahu langsung. So looking forward to that. Siapa yang bikin? Studio Kafka yang mengadaptasi dari sebuah web manga nukilan Matsuki Ika. Mel rating dia not bad, 8.36. Opening theme dia Hidane oleh Tatsuya Kitani dan ending theme dia Chikai oleh Reina. Chikai as in close bukan Chikai. Siri yang bertajuk Mao diadaptasikan dari manga shonen. Wow, nukilan siapa? Takahashi Rumiko, man. It's been around since 2019, this manga. Mostly cerita dia bangers lah. So I'm looking forward to see what this one is about. So cerita ni dia punya setting dia di era Taisho, macam zaman Demon Slayer. Seorang perempuan bernama Kiba Nanoka, mana dah dia masuk back to the past in the Taisho era, dan dia berjumpa seorang exorcist yang bernama Mao, dilakon-suarakan oleh Kaji Yuki, Eren Yeager. So you know him lah. Dan Mao menyelamatkan Nanoka daripada seekor yokai at the time when she entered the portal. So apabila Nanoka kembali ke zaman sekarang, dia perasan dia dah develop some kebolehan yang gempak . So dia nak patah balik ke era Taisho tu.
nak tengok apa pasal dia jadi macam ni, kenapa dia dapat power ni. Jumpa balik dengan Mao yang di waktu itu sedang merisik kes-kes pembunuhan yang agak horror agak Sementara Nanoka nak cari dia punya jawapan untuk kenapa dia ada skill ni, dia dapat tahu yang Mao sebenarnya ada Noroi, ada curse. Dia curse oleh seekor cat demon bernama Byoki. And Mao punya pedang pun kena juga curse. Pedang dia yang curse ni, kalau sesiapa lain yang pegang, memang mampui lah. Tapi for some reason, Nanoka boleh pegang pedang tu by chance. I'm looking forward to watch this. So far, cerita Rokubiko Takahashi yang saya tonton seperti Ranma Half, Urusei Yatsura, dia kelakar masuk air bodoh ya. Yang ni nampak gaya dia tak kelakar. So, dia serious. So, yeah, looking forward to it. Tajuk seterusnya adalah Yowa Yowa Sensei. Sebuah siri yang nampak gayanya ecchi dan juga romcom. Dan ada adegan tak apalah, seri Yowa Yowa Sensei yang diadaptasi dari manga shonen nukilan Fukuchi Kamio ini boleh ditonton di saluran Anyone Asia, High Dive dan Prime. Siri ini mempunyai 3 versi. Faham sendiri lah. Kita ke siri yang seterusnya. Tak sangka juga dalam musim ni kita ada sebuah ini yang actually is a remake of a very popular manga, Hokuto no Ken, Fist of the North Star, yang dibikin oleh TMS Entertainment, dan asalnya adalah manga shonen of the same name lah, yang ditulis oleh Bronson dan artwork oleh Hara Tetsuo, dan pernah diadaptasi ke anime oleh studio Toei daripada tahun 1984 hingga 1987. It's a very famous series. Masa saya kat universiti, cerita tu memang available tapi only on videotape. So saya tak ada peluang nak menontonnya. Saya tahulah mengapa dia orang nak remake cerita ni, whether or not to give it nafas baru untuk penonton zaman sekarang. Agaknya terlalu dated and people want to watch a more recent version of the story. Sinopsis dia basically dunia masa tu dah lepas perang nuklear. Bumi memang hancur lah. So memang Mad Max gila lah. Basically kemunculan Kenshiro, which is the hero kita ni, dia adalah pengamal Hokuto Shinken. So basically the hero of the day lah. And the story follows his point. So whether or not it's worth watching this one or watch the original, saya pun tak tahu. Opening theme dia not bad, Alexandros, Hallelujah. Dan ED dia Toshi dengan lagu bertajuk Ayo Tomori Dose. Omae wa mou shindeiru. Nani? Watch out for musim kedua untuk Dorohedoro yang boleh ditonton di Netflix, dan apparently orang dah tunggu dekat 6 tahun lah nak tengok cerita ni. Season 1 dan 2 ni dibikin oleh studio MAPPA. So to anyone yang pretty much waiting for this is for you, Dorohedoro. Dan selain daripada ONA seperti itu, ada beberapa judul filem anime yang bakal ditayangkan di panggung. Tetapi ini Hidoke Satsu Pet Labor Easy. Now, Pet Labor ni memang saya minat sejak tahun 1990-an lagi. Dan filem ini dibikin oleh JC Staff. Jangan gelak, walaupun filem asal Pet Labor yang diarah Oshii Mamoru dibikin oleh Production IG, lupakan apa JC Staff dah buat dengan One Punch Man. Tapi to be fair untuk JC Staff, cerita dia yang in the past macam Azumanga Daioh, Toradora, Konosuba, okay, those things provided enjoyment to the viewers lah for some time. Dalam sinopsis dia kata ini adalah sambungan kepada OVA Kido Keisatsu Pet Labor, which is the OVA from 1988 to 1989. Okay, yang ni dibikin oleh Studio Dean. IG Production buat wayang tu, seperti saya cakap tadi. Tapi untuk the current Kido Keisatsu Pet Labor Easy ni adalah watak-watak yang baru. Dia punya setting pun dikatakan 40 tahun selepas karakter yang kita kenal sebenarnya. So all the people lah barulah. Macam main karakter dia Atori Kippe ni adalah disuarakan oleh Toyaki Kunosuke, which is everybody knows him as Denji. And then Kugatoa is my favorite seiyuu, Uesaka Sumire, one of my favorite seiyuu, which is Alia. Alia can speak in Russian.
looking forward lah nak tengok. Tapi pasal ada wayang lah kan, so tak tahulah masa bila boleh tengok. Dia main series dia sebenarnya kelakar, sci-fi comedy. Tapi it's just that the IG production Mamoru Oshii film were a bit too serious and hardcore sikit lah. So opening theme dia oleh Mori Calliope singing the Poppy, Rene Kompas. No indication about ending theme. So nampaknya kita dah tiba di penghujung sesi ulasan ringkas bagi jodol-jodol terpilih anime untuk musim bunga tahun 2026 ini. Dan hopefully you'll be interested to watch them lah. Dan juga jika ada jodol-jodol lain yang saya tak sebut dalam senarai itu, panjang sangat. Biasalah sekarang ni beratus jodol untuk satu musim. Tak semua yang best. Tapi kadang-kadang ada a few titles yang go under the radar. So drop your choices down below. So untuk seksi akan datang, saya still plan nak buat Gachi Akuta sebagai sesi live stream. Dan juga kami insyaAllah pada bulan depan akan do a little watch party untuk Crunchyroll Anime Awards 2026. Tengok macam mana lah. Tapi kalau tak ada cara lain, kami akan buat macam last year lah. Immediately put it out there as a recorded video, dan kami akan ada masa broadcast tu, so that kalau nak tanya soalan ke apa boleh kami jawab on the spot dalam chat. Tapi susah lah copyright punya undang-undang kan, bila nak buat live stream yang mengandungi copyrighted item, unless anda diberi apa kebenaran, which is not gonna happen. So pada anda yang baru ke sesi kami, jangan lupa untuk melanggan, berkongsi dan tanya butang like untuk kedua laman YouTube Tamak Kios dan Pop TV, laman Pop Culture Sukeraman Malaysia, supaya anda tidak ketinggalan untuk sesi kami yang akan datang. Dan jika anda ingin menonton sesi-sesi kami yang sebelum ini, selain daripada arcade kami yang mengandungi sesi ulasan stream yang penuh, laman YouTube Tamak Kios juga mengandungi video ringkas yang mengambil tema spesifik dari perbincangan kami yang lampau. So terima kasih kerana sudi bersama saya, Kuroma Rizu. Until the next video, enjoy this. Mata today. Ada